أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقه لنا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Teman pertemuan pada malam ini akan bacaan Al Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memurniakan siang kepada kita, maka menggantikannya dengan malam dan diizinkannya kepada kita masih hidup di dalamnya. Maka Allah dengan keizinannya, dengan iradahnya menempatkan kita bersama-sama orang yang saleh di dalam salah satu rumahnya, dengan untuk kita i'tikaf di dalam masjid ini, walaupun i'tikaf dalam masjid sunnatan lillah ta'ala. Bahkan kemudian Allah memberikan nikmat kepada kita untuk berzikir, nikmat hati yang ditetapkan untuk terus beribadah, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang bersekecil-kecil dan maksudnya sebesarnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan salam pada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Dihormati oleh kuasa masjid, imam-imam, bilal-bilal, syekh masjid, pegawai-pegawai masjid, guru-guru yang dihormati dan berhati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, berarti dapat keizinan kita sambung perbicaraan kita tentang As-Salihun Diniyah wal Wasayah Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman. Kata Imam Habib Abdullah Al-Haddad, yang mana pada pertemuan sebelum ini kita buat pada terakhirnya pada 22 bulan 5. Allah, dah 2 bulan dah. Bulan lepas tak dapat buat, dan saya ada dalam sedang menjalani rawatan, dan alhamdulillah di dalam tempoh recovery lah, kata Allah bilang. Dan alhamdulillah pada bulan sebelum ini kita dah berbicara tentang solat-solat sunat. Imam Habib Abdullah highlightkan kepada kita daripada solat-solat duha dan fadilah-fadilahnya, solat-solat witir, dan kenapa Rasulullah SAW berpesan jangan tinggalkannya. Kemudian juga sampai ke solat-solat tasbih, yang mana kata Nabi SAW tak dapat buat seminggu sekali, buatlah sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, buatlah setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, buatlah sekali seumur hidup. InsyaAllah ini kita sambung bab beribadat antara maghrib dan isyak. Di waktu sekarang ni, bab ini pun menceritakan kelebihan waktu di antara maghrib dengan isyak. Tak panjang berlemboknya dalam 1 jam. Jadi alhamdulillah Allah takdirkan kita berjemaah berzikir semai sunat lebih dari 20 minit. Ada lagi bagi dalam 40 minit begitu kita dengar ceramah perkongsian, dan juga antara maghrib dan isyak ni kita bacakan di antara sunat yang akan dituntut ialah mengisikan masa antara maghrib dengan isyak dengan bersembahyang. Sangat dituntut. Tapi kalau hari ini kita maafkan ada sunat-sunat yang terganggu, ada ceramah, dia talabul ilmi fa talabul ilmi afdal min salatul nafilah.
kaedahnya menuntut ilmu itu lagi afdal daripada solat sunat. Jadi kalau ada yang belum solat sunat, maka duduk dengan dengar perbahasan, dengan perbincangan, dengan kuliah pun lebih afdal. Janganlah sampai tak maghrib lagi sampai duduk kan. Kalau kita masuk dalam masjid rumah Allah dalam keadaan tak ada penghalang untuk kita solat, bukan waktu larangan, tak ada kuliah yang mengganggu, maka tak boleh kita duduk sebelum kita solat sunat. Itu dia tahiyatul masjid. Adab kita sebelum duduk kena solat sunat dulu. Tapi kalau ada penghalang tengah azan, tengah iqamah, tak payah, terus masuk solat berjemaah fardu. Tapi di sini antara tuntutannya adalah mengisi maghrib dan isyak dengan bersembahyang. Itulah yang paling afdal, ataupun gunakanlah masa itu dengan membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Ta'ala seperti bertasbih, bertahlil dan sebagainya. Jadi kita nampak kenapa masyarakat dulu ibu ayah, biasanya orang ibu ayah mungkin tuan-tuan marah anak adik lepas maghrib kan. Sebelum maghrib pun adik petang main bola, ada main sungai, ada, tapi maghrib pun ada sampai dekat rumah. Ya, dan juga kenapa dulu adab kebiasaan kita tak bagi tidur waktu maghrib dan isyak. Dan juga kalau kita lihat mahkamah tahfiz, di mana pembelajaran Islam itu waktu selepas maghrib ini diisi dengan menghafal Al-Quran. Sebab inilah waktu yang paling afdal di dalam untuk kita beribadah. Sabda Nabi SAW, "Man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yafsilu bainahunna bi kalamin 'adada lahu bi'ibadati 12 sanatan." Sesiapa yang bersembahyang 6 rakaat sesudah maghrib, tiada diselangi antaranya dengan sesuatu bicara, nescaya samalah pahalanya dengan ibadat 12 tahun. Dan ada hadis berangkapkan siapa yang berzikir selepas solat berjemaah tidak bergerak dari tempatnya, malaikat duduk di sebelahnya mendoakan dia supaya Allah mengampunkan kesalahan tersebut. Maka ada adab sebegini berzikir selepas salat, beriktikaf antara maghrib dan isyak dan melakukan ibadat perlulah diteruskan berdasarkan hadis-hadis yang kita dah baca ini. Riwayat yang lain ada mengatakan sesiapa yang bersembahyang 20 rakaat antara maghrib dan isyak akan dibina untuknya sebuah rumah di syurga. Tegasnya waktu antara maghrib dan isyak adalah waktu yang paling mulia dan paling utama. Maka adalah wajar sekali anda menggunakannya dengan memperbanyakkan amal ibadah dan keutamaan. Jadi di sini kita lihat sekurang-kurangnya kalau orang tidak melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, macam membaca Al-Quran ataupun solat sunat ataupun duduk dalam majlis ilmu, sekurang-kurangnya ia tidak membuat menghabiskan masa tersebut dengan perkara maksiat, ataupun tidak menghabiskan masa tersebut dengan perkara lama. Waktu saya kecil, saya ingat lagi 7.30 lah waktu Doraemon. 7 sampai 7.30 berita. Memang budak-budak tak minat nak tengok 7.30 Doraemon. Jadi pilihan sangat berat. Hati itu nak tengok Doraemon kan, tapi mak ayah tak bagi. Ada sebabnya. Jadi kita pun didik generasi seterusnya menghidupkan waktu selepas maghrib hingga isyak dengan beribadah. Rumah kita boleh buat tahlil setiap malam waktu ini, buat bacaan Yasin, bacaan Al-Mulk dan sebagainya. Ada riwayat yang mengatakan makruh tidur sebelum sembahyang isyak, maka hendaklah anda menjaga diri dari perkara tersebut kerana ia adalah adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang munafik zaman Rasulullah SAW. Orang munafik ini maksudnya orang yang memperlihatkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Maksudnya dia suka buat amal ibadah ini untuk orang lain nampak. Antara apa yang orang munafik tak suka buat ataupun tak jarang-jarang dia buat adalah solat isyak dan subuh berjemaah. Kerana bagi mereka ketika isyak dan subuh ni orang tak ramai, jadi tak siapa nampak dia pergi keluar, golak di masjid, balik masjid golak orang tak nampak.
Waktu favorite dia golongan munafik pergi berjemaah adalah zuhur, asar dan maghrib. So waktu tu ramai orang. Jadi kalau kita sama orang, bukan nak kata sebab nak buat sebab orang, tapi jangan kalau boleh dah sempat datang maghrib duduk sampai isyak, sembahyang isyak berjemaah balik. Melainkan ada hal-hal yang menuntut kita. Tapi ketahuilah tuan-tuan kepada dirahmati Allah, yang Allah pilih untuk menghabiskan masanya di masjid maghrib dan isyak ni, wajib bersyukur dan berdoa kepada orang lain. Jangan kita bangga pula orang lain kau ni minum datang masjid lepas sembahyang dulu keluar. Bersyukur dan berdoa akan mereka mendapat hidayah yang sama untuk kekal di rumah Allah melakukan ibadah pada waktu-waktu yang diberkati sebelumnya. Kemudian Imam Habib Al-Haddad letakkan kepada kita sembahyang sunat selepas isyak. Tadi antara maghrib dan isyak ada mendapat 2 rakaat pun boleh, ada mendapat 6 sehingga 20 rakaat solat sunatnya, ataupun membaca Al-Quran ataupun berzikir dan sebagainya dihabiskan. Solat sunat selepas isyak, hendaklah anda melazimkan sembahyang sunat 4 rakaat sesudah sembahyang isyak, kerana padanya terdapat banyak kelebihan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, arba'un ba'da al-isya'i kamithlihinna min lailatul qadar. 4 rakaat sunat sesudah isyak sama pahalanya seperti 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. 1 rakaat pada Lailatul Qadar pahalanya 30,000 rakaat pada malam-malam yang lain. Ini dapat dihitung dari firman Allah, Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Maka bila dihitung pahalanya lebih daripada 30,000 rakaat. Cubalah anda renungkan kata penulis. Maka di sini kalau kita lihat solat sunat selepas isyak 4 rakaat jangan ditinggal. Dan saya pernah bacakan satu hadis Nabi SAW, pesan Awsani Khalili, kata Sayyidina Abu Hurairah, telah berpesan kekasih kepada kekasih itu maksudnya Rasulullah kan, jangan tinggal 3 solat kan. Yang pertama solat sunat fajar, kata Nabi pada Abu Hurairah jangan tinggal. Yang kedua solat sunat duha. Yang terakhir an-wattira qabla anam atau qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, dan mesti witir sebelum tidur. Tuan-tuan hafal Allah. Solat sunat witir ni yang paling sunat. Inna Allah watrun yuhibbul witir. Sesungguhnya Allah tu witir dan menyukai perbuatan witir. Maksudnya tu Allah tu ganjil. Permulaan ganjil dengan satu, qul huwallahu ahad. Allah tu satu dan menyukai perbuatan-perbuatan yang ganjil. Yang ini solat witir. Kalau orang paling malih pun lepas solat sunat ba'diyah dan isyak tambah 1 rakaat witir pun boleh. Lama-lama kata guru kita akan malu dengan diri kita, 1 je dapat 3, makin lama tambah lagi 7 kan solat sunat. Solat sunat pada malam, waktu malam, kata Nabi SAW, salatul laili raka'atain 2 rakaat istisalah, 2 rakaat istisalah, termasuklah solat sunat witir dan solat sunat ba'diyah atau qabliyah atau solat sunat yang lain. Berbeza dengan waktu siang. Solat sunat duha kita dah bicarakan boleh buat 2 sebanyak 2 rakaat salam pun boleh, ataupun seterus 4 rakaat 1 salam, tak payah tahiyat awal, ataupun 8 rakaat 1 salam pun boleh, sebab dia berlaku pada waktu siang. Waktu malam sahaja kaedahnya 2 rakaat. Jadi ini solat sunat selepas isyak. Berbual-bual kosong sesudah sembahyang isyak adalah sangat makruh, kecuali pada perkara-perkara baik seperti mempelajari ilmu pengetahuan atau bermuzakarah mengenainya, atau menstudi perkara-perkara seumpama itu dari amal-amal kebajikan. Agar ini yang kita nampak kan, kemeriahan kedai Tom Yum atau kedai kopi ini selepas sudah isyak. Kan kita mengharapkan golongan yang lepas sembahyang pergi sana ni dia bermuzakarah kan. Ada grup lepas subuh kan, lepas subuh tak dapat dia sempat 2 dia cuma sampai terasa breakfast tak dapat
dekat rasa sampai ke Sarawak, dua yang orang seberdua je jumpa kan. Saya mengajar di Sungai Landak, Pampangan. Bukan subuh pergi makan capati bawah, jumpa orang seberdua. Rupa kan, memang setiap hari dia pergi cari breakfast. Tak apa, fantasyiru fil haq. Lepas habis solat, bertebarlah di muka bumi cari rezeki pula. Kan, jadi di sini mengharapkan perbuatan kita selepas isyak itu taklah berkosong semata-mata. Sebab kata Imam Habib dalam kitab ini makruh kan. Jadi jika kita berbual duduk dengan imam atau berjemaah ni, tak ada dapatlah manfaat daripada apa yang kita buat itu. Janganlah berbual kosong semata-mata, itu tak baik. Dan selesai sebab sudah antarabangsa Indonesia selepas isyak. Kemudian Imam Habib highlightkan kelebihan bangun malam yang ini antara yang panjang sikit, bila banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis yang kita insyaAllah baca satu persatu. Ada pun kelebihan bangun di tengah malam memang banyak dan pahala ini pun besar. Telah ada disebutkan dari Al-Quran dan hadis tentulah banyak sekali. Beberapa ayat yang dibawakan hari ini, pertama dalam surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattil Qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, muzammil wa berselimut. Setengah asbab berbusul ni Nabi berselimut ni, maksudnya orang yang sedang tidur ataupun selimut ketakutan. Macam mana Nabi SAW bila mendapat wahyu pertama, Nabi balik dalam keadaan ketakutan, lalu berselimut. Jadi dua pun tak apalah. Dia lebih umum kepada orang yang sedang tidur berselimut dengan selimut. Qumil layla illa qalila. Allah SWT bangun malam kecuali sedikit, yakni tinggalkan sedikit dia untuk tidur yang lebih menambah satu suruhan. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh daripada malam tersebut Allah suruh bangun, aw inqus ataupun sedikit sahaja pun boleh. Aw zid 'alayhi wa rattil Qur'ana tartila, atau lebih daripada itu bacalah Al-Quran secara tertil. Dan ayat terakhir ayat keempat ni dengan dua dalil, warattil Qur'ana tartila, baca dalil mewajibkan seseorang yang nak baca Al-Quran kena baca sebagaimana dia turun. Itu maksudnya perlulah belajar baca Al-Quran. Tak boleh main tembak, wakaf ibtidah, tak jaga main roti, main bulu je, ataupun tajwid yang bersepak-sepak, tak jaga, ataupun makhraj dia keluar bahasa Jerman, keluar bahasa Jepun dengan baca Al-Quran. Jadi perkara ni kena menuntut kita nak membaca Al-Quran, membacanya secara tertil, bagaimana ia diturunkan, bagaimana diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan pula pada sahabat dan disampaikan terus kepada tabi'in sampai kepada kita. Maka perlu belajar dalam membaca Al-Quran. Ayat yang lain dalam surah Al-Muzammil juga ayat 20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthail layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Ayat 20 surah Al-Muzammil, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahawasanya engkau bangun beribadah kurang daripada 2/3 malam dan seperduanya dan sepertiganya. Maksudnya orang yang bangun lama pun Allah tahu, orang yang bangun sekejap pun Allah tahu, orang yang bangun sekejap pun terlalu sikit pun asalkan bangun Allah Ta'ala juga Allah tahu. Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, dan juga orang-orang yang bersama-sama denganmu. Jadi di sini dalilnya mengatakan itu bangun malam itu bukanlah mesti panjang sampai 30 jam, sampai kita mengantuk dalam mudarat pula pada pekerjaan kita besok. Tetapi yang dihadapi 1/3 pun okey, setengah daripada 1/3 pun okey, ataupun pendek pun boleh. 2 rakaat solat kata ulama pun cukup, ataupun gantikan 2 rakaat solat, tambahkan yang 2 rakaat, tambah baca 1 buku surat Al-Quran, tidur balik sampai fajar pun boleh. Seperti mau bangun menghidupkan malam.
Surah Al-Isra lagi jelas, minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 79, dan daripada malam fatahajjad bihi, bangunlah bertahajud padanya. Ini surah yang menjelaskan nafilatan lak, nafilah ini tambahan atau sunat bagimu. 'Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, moga-moga Allah mengangkatmu ke tingkat yang terpuji. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan diri baginda dan sahabat-sahabat yang hidup zaman dulu untuk bangun solat malam. Wajib. Sampai kita sunat pun tak buat. Kan? Buat yang bila bulan puasa, bila wajib ada buat qiyamul lail. Itu sebab sekali alhamdulillah tetap buat. Kalau masjid buat tak datang pula. Itu yang kita buat sebagai perempuan Allah SWT. Firman Allah Ta'ala menguji kaum orang yang beriman ke dalam ini, mengambil puji dan letakkan ayat Al-Quran yang mana Allah SWT memandang tinggi ataupun mengangkat darjat golongan yang beriman. Pertama dalam surah As-Sajdah yang kita bacakan sejak hari Jumaat pagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang beriman yang pertama dalam ini maka dikatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, orang yang jauh perut dia daripada tempat tidur ketika malam. Untuk apa? Yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhannya. Pergi solat, bangun, jauhkan perut daripada katil. Tujuan dia bangun, berdoa kepada Allah dengan solat, dengan zikir, dengan Quran. Khawfa wa tama'a, khawfa takut kepada Allah, wa tama', tama' ni tamak. Tamak sangat, teringin sangat kasih sayang Allah. Aku tamak dengan pahala yang Allah bagi, aku nak semua yang ada. Itu rasa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga orang yang membelanjakan apa yang telah Allah berzeki, bagikan rezeki padanya, dia infak apa yang ada padanya. Ini dalam surah As-Sajdah itu pertama sifat orang beriman jauh berut daripada tempat tidur. Yang kedua diambil daripada surah Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayat 17 hingga 18 Az-Zariyat. Sifat orang yang beriman kedua, qalilan minal laili ma yahja'un, sikit je malam dia digunakan untuk tidur. Yang lebih bukan tengok melengkap semata-mata kan. Malam dia tidur 2-3 jam, yang lebih digunakan untuk beribadah kepada Allah. Malu kan kita, melengkap masing-masing boleh bangun. RTM klik itu semua orang bangun. Bila dia bangun baca Quran langsung, takut kita baca, saya nak ajar, saya ni tak boleh zikir pun tak tahu apa nak zikir. Macam-macam seribu alasan dia cari. Padahal ini sifat orang beriman. Orang akan tidur malam untuk beribadah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu ashar di tengah-tengah malam mereka minta ampun, istighfar, bermula dengan kurang tidur dan sampailah dengan waktu subuh itu memperbanyak istighfar kepada Allah. Ulama kata sebab apa waktu ashar itu dipilih, sebab waktu ashar ni sebelum fajar, waktu tengah-tengah malam yang menghampiri subuh ni. Sebab itu ketika mana malaikat turun malaikat turun mengambilkan doa-doa kita, dan buku amalan kita pun waktu itulah ditukarkan. Itu kata sebagai ulama. Bersabda Rasulullah SAW pula, afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Solat yang paling afdal selepas solat yang maktub ataupun solat fardu adalah solat di tengah malam. Jangan pandang remeh tuan-tuan pada mati Allah SWT. Dan kita hari ini kita menjaga solat fardu, alhamdulillah Allah bagi kekuatan kita sembahyang tepat pada waktu, sembahyang berjemaah. Tapi apa lagi tambahan? Adakah kita rasa dengan solat itu yang diwajibkan kepada kita? Solat ni tak tanda-tanda perhatian kepada Allah je, tak menjamin syurga tu. Syurga tu mendapat kasih sayang dan rahmat Allah. Macam mana nak dapat itu? Rasa cukup pun dengan solat 5 waktu. Berapa banyak kaum-kaum terdahulu yang jaga solat, bahkan
akan berapa banyak yang lembab kaki sebab solat. Adakah kita ni boleh dapat dengan solat 5 waktu? Tak, saya tambah dengan solat sunat. Jadi kata Nabi yang paling afdal selepas solat wajib adalah solat di tengah malam. Ada satunya lagi, alaikum biqiyamil lail, kata Nabi, hendaklah kamu biasakan diri bangun malam qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum, kerana itulah amalan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Wa qurbatun lakum, bahkan amalan itu mendekatkan kamu kepada Allah. Wa maghfiratu lis-sayyi'ati wa manhatu 'anil ithim, dia juga cara mendekatkan diri kepada Allah, menebus kesalahan, menjauhkan diri dari dosa. Wa maghradatun lid-da'i 'anil jasad, dan menyingkirkan penyakit dari tubuh. Akan menyingkirkan penyakit yang ramai orang tertarik, ramai orang tak menunggu tentang hikmah Imam Ghazali bangun tengah-tengah malam ambil wudu tu dengan air yang sejuk, kulit dia jadi cantik. Itu yang ramai baca. Bila kita bangun sembahyang tahajud malam-malam ni, putaran darah kita yang oksigen sampai ke badan jadi sihat, itu yang ramai baca. Walaupun tak salah kita mengajar perkara itu, tapi adakah solat kita untuk dapat kesihatan yang baik? Tak, menunjukkan perhatian diri kepada Allah. Bahkan di sini antara faedahnya, pertama, dia disukir, dia tidak amalan orang soleh sebelum kita sampai kepada sahabat Rasulullah. Memukafaratul sayyi'at, dan dia menghapuskan dosa-dosa kita. Orang yang solat malam ni pada waktu siang, dia takut dia sikit nak buat dosa, dia takutlah pahala malam tadi habis. Jangan kita terbalik. Dah solat malam tadi, solat malam kita dah amalkan seminggu, besok pergi ofis, waktu mesyuarat dapat seorang pukul 9 pagi, ada buang, dia lah yang terpaling mengantuk sekali. Dia tunggu soalan, kenapa ni tuan? Malam tadi saya tahajud, habis dia dah beragak, malam tadi saya bangun solat qiyamul lail, dia mengantuk ni. Dia dah begitu orang, bakal habiskan pahala. Patutnya solat tu mukaffarat as-sayyi'at, menghapuskan benda-benda buruk dan dosa daripada kita. Wa manhatu 'anil ithim, menjauhkan diri daripada dosa kita. Jadi di sinilah faedah-faedahnya. Yang terakhir tadi itu, wa matradu lid-da'i 'anil jasad, dan dia adalah kesembuhan bagi jasad. Bangun malam kan, itu Imam Syafi'i nak sembahyang sunat kan, malam tu nak bangun sembahyang sunat, bukan subuh kan, tapi dalam keadaan dia berhadas besar. Apa yang ada ketika itu air perigi ni tengah hari itu sejuk kan, dia memang bersifat dia sejuk. Sifat ni pula Imam Syafi'i, air perigi pukul 4 pagi, bukan untuk sembahyang subuh, sembahyang sunat. Tetap beliau mandi wajib betul-betul. Kalau kita dah berbuat kepada Allah, alhamdulillah banyak rumah ada motor kita sekarang kan, alhamdulillah tak ada masalah. Yang tak ada pengorbanan pada sembahyang sunat ni, bukan sembahyang subuh. Sembahyang subuh saya yakin semua orang akan buat kan, tapi sembahyang sunat ni ramai yang akan pilih untuk tidur balik dan sebagainya. Tapi kemudian ilmu ni itu akan menjaga solat sunat. Kemudian satu lagi hadis yang lebih umum ketika Nabi SAW, salah saya hadis ini sebut ketika di Madinah, waktu itu dianggap bahawa siap orang dah mula bergaul, Muhajirin dan Ansar dah disatukan. Kata Nabi SAW, kalau saya salah maklumat betulkan, ayyuhan nas afshus salam. Ini surah pertama Nabi SAW kepada manusia, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan bagilah orang makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah hubungan silaturahim. Wassallu bil laili wan nasu niyam, dan sembahyanglah waktu malam ketika manusia lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Afshus salam, sebarkan salam. Yang kita belajar pada sekolah rendah, saya ajar kepada anak murid, jumpa guru bagi salam, jumpa ayah bagi salam, jumpa orang yang lebih tua bagi salam. Surat daripada Rasulullah SAW bagi kita kan, yang muda bagi salam pada lebih tua, yang naik kenderaan, naik basikal bagi salam yang berjalan kaki, yang naik motor bagi salam naik basikal. Ini memang tertulis yang kita pegang.
Yang ada kenderaan yang agak canggih, bagi salam pada kenderaan yang kurang canggih ataupun tak berkenderaan. Itu adabnya. Seorang bagi salam pada yang ramai, ini afsyus salam. Suatu guru kalau masuk kelas, tak apalah mungkin adab kena ini. Ketua kelas, Assalamualaikum cikgu kan, ramai-ramai bagi salam, cikgu jawab kan. Secara adabnya, seorang bagi salam pada ramai dari afdal. Tapi kat sekolah, sebab kita dalam tarbiyah kepada anak-anak, tak apa kita ajarkan. Kalau kita macam tu, kita pun nak tahu seorang bagi afdal. Kalau kita ni host rumah kita orang datang, sebelum balik, jangan tunggu semua seorang bagi salam pada kita, kita yang bagi salam kan. Itu dia punya adab dalam memberi salam. At'imut ta'am, bagilah orang makan. Alhamdulillah, adab kita penuh dengan ini. Tahlil ada makan, salawat ada makan. Minggu depan Syekh Habib Ali datang, ada makan kan. Jadi ini antara suruhan Rasulullah SAW besar juga. At'imut ta'am antara afdal ibadah, ibadah yang paling afdal antaranya adalah bagi orang lain makan. Wasilul arham, wasilul arham, sambungkanlah hubungan silaturahim adik-beradik dalam kes ini, muhajirin dan ansar. Wasallu bil-laili wan-nas niyam. Inilah pendekatan kita hari ini, sembahyang pada waktu malam ketika orang lain sedang nyenyak tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Semoga nescaya dengan perbuatan tersebut masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Tunaikanlah sampainya lagi, yang ini saya sebutkan tadi, bangun malam ni tak perlu lama, sepanjang pun boleh. Nabi sebut, Salli minal lail walau kahal bisyah. Bangunlah sembahyang malam walau kahal bisyah, walaupun dalam tempoh berah susu kambing. Berah susu kambing ni kalau ada mesin yang minit, dia ada dapat sesuatu kan. Itu kadar dia. Bangun malam ni sepanjang tu pun boleh. Satu muka surat Al-Quran ataupun 2 rakaat sunat pun dah mencukupi. Lama-lama kita akan lebih kerap dan lebih lama. Banyak lagi hadis Al-Quran yang mengiyakan ataupun yang menyokong kenyataan memberikan istifadah pada malam. Antaranya Al-Qadha, ini saya bacakan dekat ni. Ini tentang membaca Al-Quran pada malam. Man qama bi 10 ayat lam yuktab min al-ghafilin, wa man qama bi 100 ayat kutiba min al-qanitin, wa man qama bi 1000 ayat kutiba min al-maqnutin. Muqantirin, kutiba min al-muqantirin. Siapa yang bangun malam dan baca 10 ayat Al-Quran, lam yuktab min al-ghafilin, Allah akan letakkan namanya bersama orang-orang yang ghafil, orang lain. Maka dia terhindar daripada kelalaian. Wa man qama bi 100 ayat, siapa bangun malam dan baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia akan tertulis bersama orang-orang yang taat. Nama orang itu akan masuk dalam golongan-golongan qanitin, orang yang taat. Wa man qama bi 1000 ayat, siapa yang baca 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, dia akan masuk dalam golongan-golongan muqantarin. Muqantarin ini adalah orang yang mempunyai banyak bekal menuju ke hari akhirat. Jadi kita pun boleh baca tadi orang alim terdahulu Nabi SAW antara dia yang sembahyang malam sampai bengkak kaki. Sahabat tanya, Allah kan terkasih Allah, kenapa kau sembahyang macam ni? Kerana aku ingin menyembah Allah. Bukan apa kalau kita dah ada kabel sebesar bagaimana kita kan ini terbalik. Imam Syafi'i contohnya khatam dalam satu malam 2 rakaat sembahyang Imam Syafi'i khatam 15 juzuk. Ini antara perkara yang kita lihat. Mana dah dapat 1000 ayat, kata setengah ulama dari surah Tabarak, yakni surah Al-Mulk hingga ke akhir Al-Quran ada 1000 ayat. Maksudnya juzuk 29 sampai habis An-Nas ada 1000 ayat. Dalam 2 juzuk pula boleh dapat 1000 ayat. Ini kata setengah ulama. Bahkan ini satu lagi hadis di bawah, hadis umum juga, kata Nabi SAW, inna fil laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Kata Nabi, pada setiap malam
ada satu saat, ada satu jam tu la yuwafiqu abdul muslim, yang di mana tiada seorang hamba muslim berada di saat itu yas'alullahu khairan, kemudian waktu itu dia minta Allah akan kebaikan min amri dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat, illa a'tahu iyyahu, melainkan permintaannya tersebut akan ditunaikan oleh Allah. Maksudnya dalam hadis ini setiap malam ada 1 jam waktu mustajab doa untuk berdoa. Jadi bangunlah malam dan ketika itu kita sembahyang, kita baca Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ni dalam berzikir pun kita doa. Dalam kita baca Al-Quran pun kita doa. Dalam salawat pun kita berdoa. Dan doa yang paling pendek kalau kita doa atau bangun sembahyang sunat dan baca Quran mengantuk sangat, tak sampai nak berdoa macam kita doa lepas solat. Sampai hari doa paling mudah yang paling ditutup, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli, Rabbi Tuhanku ighfirli, ampunkanku, wa liwalidayya, dan kedua-dua ibu bapaku. Itu doa yang hafalkan. Jadi baca itu paling pendek pun pendek dan laksanakan. Jadi kemudian ada beberapa hadis-hadis ini menyebut tentang kelebihan bangun untuk solat malam. Dan juga di selepasnya Imam Habib letakkan kita asal. Asal ni kejadian maksudnya, tapi kalau dalam fiqh dia boleh menjadi kata-kata sahabat asal. Tersebut di dalam satu asal, orang yang suka banyak tidur di waktu malam akan datang di hari kiamat sebagai seorang yang fakir. Yang lain pun berkata, sesungguhnya 2 rakaat di tengah malam itu adalah suatu dari perbendaharaan kebajikan. Jadi di sini antara kelebihan bangun malam itu sebab disebutkan orang yang suka tidur terlalu lama pada waktu malam, bangun nanti ataupun di hari kiamat nanti datang sebagai orang yang fakir. Contohlah kan itu dah biasa baca tidur 8 jam, 12 jam 12 jam betul kan 12 jam itu kalau kita seekor panda mungkin tapi kalau manusia ni kata kita faham 8 jam tidur ataupun 6 jam tidur boleh juga dan sebagainya. Kalau dah tak sampai waktu kerana kita bangun malam, maka kita ada tidur sebelum zuhur, qaidullah sebelum zuhur dan selepas zuhur yang diramalkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini jensi kita hari ini panggil dia power nap, napping. 1 jam boleh, 1/2 jam boleh. Bagi yang tak amalkan qaidullah, dia tak bersisian. Mungkin ada tuan-tuan yang memang buat qaidullah ni, bangun lepas subuh tak tidur sampai pukul 2 boleh, sampai pukul 9 tidur sekejap. Bangun pada 12.30, 12.45 sebelum zuhur, kita akan merasa kekuatan badan kita datang balik walaupun 1 jam. Bertahan sampai malam kan? Dan jangan bukan yang bangun malam yang ditutup ni kita tak tidur langsung. Lepas isyak dan cukup kebanyakan anak isteri keluarga tidur, bangun balik pukul 3, pukul 2 kan cukup tidur. Jadi begitu. Jangan di sinilah ada boleh menyangkal perbuatan bangun malam ni dengan mengatakan tak cukup tidur, dia datang penyakit termasuk sleep lah apa saya penuh dalam pendidikan, tapi itu pun gunakan hadis dan menepis padahal itu pun bangun malam tengok Al-Quran. Itu masalahnya. Di sini adalah orang yang suka tidur dengan banyak yang jadi fakir di hari akhirat yang sebenarnya. Aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil lail, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa Tuhan amat hampir kepada hamba-Nya ialah di waktu tengah malam. Fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dhalikal waqti fakun. Waktu yang Nabi cakap Tuhan paling hampir dengan kita waktu malam. Fa in istata', jika mampu, kalau kamu mampu untuk berada dalam keadaan bersembahyang ketika itu, fakun, maka
jadilah, maka buatlah perbuatan sembahyang tersebut. Jadi di sini antara baru banyak sebelum saya habiskan pertemuan kita hari ini bercakap tentang bangun malam merupakan satu hidayah. Bila kita tahu kelebihan, kita tahu faedah daripada bangun malam adalah satu hidayah kepada Allah SWT, iaitu hidayah terbayar yang mana kita perlu kepada hidayah taufik seperti kata-kata Imam Habib yang boleh minta, iaitu hidayah untuk mengikuti apa yang telah kita tahu, untuk mengamalkan ilmu yang telah kita belajar. Jadi antara disiplin ataupun cara yang boleh melatih diri kita ke bangun malam ni, pertama tidur awal, tidur awal, makan, buat tidur dalam keadaan lapar. Ulama tidur dalam keadaan lapar badan kita sebenarnya lebih hidup. Bila kita tidur dalam keadaan banyak, badan kita mati. Jadi ini tidur dalam keadaan lapar dan sudah bangun siaplah alam, macam waktu World Cup kita set alam sama juga siaplah alam untuk bangun. Yang terakhir doa yassir wa yassir, hukuman kami sebelum tidur senangkan wajahku ya Allah, yassir wa yassir, yassir wa yassir. Senangkan aku bangun malam, senangkan aku, jangan susahkan. Dan terakhir amalkan dia 40 hari, jangan berhenti. 40 hari ni kalau boleh straight bangun malam, terbis hari ke-20 belum balik hari satu. Sama macam nak solat berjemaah, selain doa 40 waktu bersama imam pun jangan miss kan. Waktu ke-41 dah jadi senang. Ini semua berbeza tabiat baru ini je. Nak berhenti wakaf atau berhenti 40 hari dulu, hari ke-41 dia jadi tabiat. Cakap macam ni kan Ustaz banyak orang cakap kan, banyak-banyak tu. Alhamdulillah, Allah izinkan pertemuan hari ini. Saya mengharapkan doa daripada semua, semoga Allah berikan kita semua kesihatan yang bagus. Dan kepada saya juga, saya mengharapkan daripada semua supaya dapat kembali dalam kancah dakwah ini dengan lebih berkesan dan lebih cepat. Jadi di sini saya mengharapkan daripada semua yang kita mengharapkan kasih sayang kepada Allah SWT atas pertemuan dan perpisahan kita malam ini. Semoga apa yang kita bincangkan menjadi ilmu yang bermanfaat di sisinya dan boleh untuk kita amalkan insyaAllah. Aku lupa dihadap Allah Ta'ala amal, semua maaf segala kekurangan kita lakukan dengan kafaratul majlis dan suratul nas. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum